Menteri mengatakan zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dalam mengurus negara menghadapi krisis global tersusun dan terurus lebih baik berbanding dengan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam mengurus negara krisis zaman Covid. Pertama sekali saya ucap tahniahlah kerana kerajaan mengambil satu gaya fikir untuk menyusun dan terurus hadapi krisis global ini. Tetapi apabila dibandingkan zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menguruskan negara dalam krisis global dengan zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin juga krisis global COVID satu dunia, apa tujuan dibanding-bandingkan? Boleh dibandingkan, tetapi biarlah dibandingkan dengan cara masak, dibandingkan dengan cara matang. Kenapa saya tak bersetuju dibandingkan? Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada krisis bab perang Iran bersama menghadapi musuh dia Amerika dan Israel dan kesan pada suatu negara. Tapi kekangan yang berlaku dalam negara kita tidak sama kekangan yang berlaku di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin zaman Covid. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bertemu, boleh berbincang, parlimen bersidang, boleh keluar negara. Jadi bermakna kebebasan untuk bergerak, kebebasan bertemu, kebebasan untuk berbincang, tak ada masalah zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu krisis melanda negara kita ini. Tetapi zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin tak sama. Nak jumpa orang tak boleh, berkumpul tak boleh. Sehingga kan ingat tak? Satu fatrah, satu masa tak boleh solat Jumaat. Jadi kekangan nak berjumpa orang tak boleh, kekang untuk berbincang tak boleh, duduk dalam rumah, semua orang terpenjara dalam rumah. Sehingga kan menteri pun tak boleh nak bersidang parlimen. Macam mana suasana berbeza, kita nak buat perbandingan. Saya setuju negara kita menghadapi krisis dengan tersusun dan teratur. Tapi bandingkan ini tak kena. Jadi biar banding itu matang. Banding itu banding yang sama taraf, sama isu, sama keadaan. Cuba kita bayangkan, ambulan, kereta jenazah bersusun-susun bawa jenazah ke tanah perkuburan. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah bersusun-susun? Yang bersusun jenazah tu di Iran, di Israel. Negara kita tak ada. Kan berbeza. Oleh itu, bagi saya, menteri bijaklah dalam menganalisa suasana apabila hendak membandingkan zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan zaman krisis yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baru kita dipandang menteri yang bijak membuat satu perbandingan. Ini pandangan berjasa.